Giata anak sekolah stocking tak pakai. Meta wak cemar dia tengok. Dia kata wak sibuk salah. Allah tak belagangi hamba kalau orang jawab pe gitu. Benda simpel sangat. Dia rela dibakar dengan api neraka lagi daripada apa ni nak stocking gold. Gold apa stocking selah. 5 riyal. 5 riyal aja selah kedeku nak bakar stocking. Dia kata wak cemas stocking. Biar baik cemas stocking daripada kita kena bakar dalam api neraka. Ni yang wasibah salah dia kata Allah pakah meta kan kelihatan anak sekolah kena pecah duduk rumah. Ya Allah. Dia bagi atas kita belaka. Atas kita belaka. Sebab tu dia hamba kalau tarik ceramah ke ibu bapa di sekolah hamba bedar rapat ji. Kadang-kadang ke duduk tengah-tengah ceramah tu ada orang tutup, dia tak akan stocking naik kita ceramah. Dia tutup. Sudah nak tubik kok mana apa ni dia kata nampak kau ustaz ni berat lah dia kata. Berat. Zalim masyarakat kita ni antara paling ketara sekali jenis orang puas tak pakai stocking. Nak pergi atas anak sekolah tak pakai stocking. Orang puas ni sah kau gapo duduk dalam kawasan rumah kita nak tubik jemur kain. Nak tubik jemur kain ni pastikan ni atas kepala kita ni tutup pakai maka dikhawatiri jiran-jiran hok duduk sebelah bukan mahram kita ni nampak batas tubuh kita. Tosai juga gitu. Kena tutup. Allah mata kira ustaz ni. Bukan berkira, memang tak boleh. Meta ustaz, jemur kain tak sampai 5 minit meta. Sikit angki kita kena jemur di akhirat nanti. Kalau kita buat mudah-mudah gitu. Pakai standby lalu dah. Jenis tudung hok mudah pakai ke jenis sauk je ada ke? Sauk lah kalau ni kan. Mudah ambil sauk tu. Mudah-mudah gitu. Jadi makanya untuk orang puas ni aku mana? Nak lulus puspakum syar'i seluruh tubuh badan kecuali muka dia tapak tangan. Dia dimaafkan belakang tapak tangan. Lepas tu apa pula? Betuk. Kena jaga juga betuk-betuk. Betuk tubuh badan. Jangan pakai hak jenis fit. Jenis ikut tubuh. Ada kan style lah ni. Dia jenis style kain apa dia hak jenis nekak. Jenis nekak tubuh. Kalau tubuh kita jenis apa ni tengah tupuh renggo. Ini kecil tengah. Jangan pakai jenis aku ni. Biar kata Allah lah. Nampak. Poguni jalur. Maka lagi lah. Kata apa-apa. Hak penting. Betul tubuh badan kita saat ni tidak dilihat oleh bukan mahram kita. Betul tubuh badan kita ni hanya boleh dilihat oleh siapa? Oleh suami kita.